Pagi ini bermula Mak episod untuk perpindahan kami dan juga tim ke Kuching. InsyaAllah hari ini barang-barang dah mula akan diangkut beberapa barang. Banyak jugalah barang, banyak tak banyak jugalah barang. Meja pimpong lah, segala kancah pun Mira bawa. Kita punya kotak-kotak barang-barang berniaga kita. Fridge kita bawa. Sobo sikit Mak. Antaranya TV pun kita bawa juga. Ini antara barang-barang yang kita akan bawa untuk naik kontena hari ini. Sekarang ni kami tengah menunggu untuk lori sampai daripada Port Klang untuk angkut semua barang-barang kami ni. Alhamdulillah sesi packing dah settle. Cuma sekarang tinggal untuk nak labeling sahaja untuk kita nak angkitkan semua barang-barang. InsyaAllah Omak, adik kakak, ini perjalanan Mira akhir tahun. InsyaAllah awal tahun baru yang akan bermula baru. Doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kami. Banyak perkara-perkara yang kami nak mulakan di tempat yang baru di Sarawak. InsyaAllah doakan hari ni barang-barang dulu akan masuk. InsyaAllah menyusul kereta kita akan hantarkan kontena. Semuanya by minggu ni juga. Allahu Rabbi. Mak doakan makin dokek dah. Acara ni semakin dokek, semakin menjadi kenyataan dah. Mira tak tahu apa yang bakal berlaku di sana, tetapi ini yang Allah izinkan. Maksudnya barang-barang dah siap packing ni. Maksudnya Allah izinkan ni perjalanan untuk nak berhijrah ke negeri yang baru. InsyaAllah Mak doakan Mira dan suami dan juga tim melakar kejayaan, melakar nama baru di bumi Sarawak, di bumi Borneo. Sila komenkan apa kata Omak adik kakak. Masya Allah.